da cama botando de quatro, puxando o cabelo. Jepun pula menurunkan feeder kegemaran ramai Haruhara, Tekong Kobayashi Hirokazu dan juga striker Takata. Jadi Takata dengan Kobayashi dan Haruhara akan berdepan dengan trio terbaik dunia. Kita tengok macam mana Baik. Kita akan tengok permulaan dengan kasut special yang telah pun kami siarkan sejak semalam Ramai orang suka kasut ni. Kocong-kocong. Servis pertama Jepun. Satu drop. Awal-awal dia dah drop nampak. Farhan Adam kepada Azlan. Tanpa blocker. Dapat tackle. Alamak Haruhara. Takata. Lain macam introduction daripada pasukan Jepun ini. Kita lihat. Satu servis menggunakan tumit sebenarnya yang dilakukan oleh Kobayashi. Dan tackle by Kobayashi menggunakan peha itu sudahnya diangkat oleh Haruhara. Diselesaikan oleh Takata. Awal lagi dah lain macam permainannya. Rosdi meminta ketenangan sedikit untuk menerima lambungan daripada Azlan Alias. 0-1 Syahir. Satu servis dah diambil oleh Kobayashi. Takata sekali lagi. Saya tak pasti apa yang akan berlaku, tapi tak tahu yang batal tu apa sebenarnya. Ada challenge ke? Tak ada? Tak ada? Satu sama. Mana? Tangan kena net. Takata tangan kena net. Satu sama sekarang ni. Drop lagi. Amboi. Dia ingat dia buat sekali. Farhan Adam dah lupa. Nonton Indonesia di mana? Mudah aja. Keluar semula dari live ini, kemudian masuk ke live yang lagi satu. Kami sediakan kedua-duanya untuk kalian. Boleh nonton di situ Filipina menentang Indonesia. Gitu Baik, Malaysia sekarang ni 2. Jepun 1. Rosdi, servisnya malam ni akan banyak ke sasaran 1, 2, 3. Tapi dapat juga sebiji set 7. Haruhara dihalakan bola ini. Walaupun tak berapa laju sangat di mata kita, tetapi untuk Haruhara, itu memang tak mudah untuk dikendalikan sebenarnya. Takata akan melamun. Takata ni dia baling tangan kiri, tapi libasan kanan. Lain macam Takata untuk Kobayashi. Satu servis kaki kiri diambil Syahid. Shot Azlan. Mudah sahaja. Masih lagi lah. Lain macam lah dia orang ni. Kalau rasa lag, keluar dulu, masuk balik. Terutama yang tengok di TikTok lah. Malaysia 4-1 untuk pasukan Jepun. Kita memang mensasarkan kemenangan 2-0 malam ni. Sebenarnya saya harap itu mampu menjadi kenyataan. Tak pasti apa yang berlaku dalam keadaan sekarang ni. Empat satu. Syahir. Satu servis kencang Syahir dihalakan terus ke arah Kobayashi. Nihon no chikara wo keshi shite wa ekamasen ga Malaysia wa konya ni 0 deni no shori wo mejasu shitashimasu. Sore wa genjutsu ni naru no desho ka? Challenge. Okey, untuk anda yang tak faham, sebenarnya
apa yang saya sebut tadi saya belajar daripada Ultraman Taro. Maksud dia ialah Malaysia bermula garang, lepas tu mendahului dalam 4-1. Sorry. Bukan. Malaysia tak memandang rendah sebenarnya kepada kemampuan pasukan Jepun. Tapi kita walaupun mensasarkan kemenangan 2-0, soalannya ialah mampukah ia berlaku di depan kita sendiri? Macam gitu. Memanglah lain. Korang mana pernah cakap dengan Ultraman? Saya je yang pernah. Jadi kedudukan sekarang ini Malaysia, saya rasa mata itu untuk Malaysia mungkin. Sebab dia kata batal, tapi sebenarnya kalau melihat alamak. Batal. Ayo. Batal. Ende batal. 2-4 guys. Alamak, salah Selvi Syahid dibatalkan. Nampaknya agak mengejutkan. Aduh. Servis ini diambil Farhan. Hantaran ke tepi untuk Azlan. 2 blocking. Mata lagi. Jadi ini agak menakutkan. Syahir no serve cancel sare. Nihon ga Nihon made semate kimashita. Tetapi sebab apa batal? Kaki Syahir sudah terkeluar daripada bulatan. Jadi kedudukan sekarang ini Malaysia 5-2 Jepun. Okay, guys from Philippines, you can go to the other live stream done by us, Philippines versus Indonesia, or maybe just want to stay here to watch this together. Please stay, okay? Pass ball daripada Kobayashi. Takata. Baik, masih dalam kepala namun Tuan sudah menambah mata sedikit jauh. Dia ada blocking daripada Kamul Asito. Sayang sekali. Nampaknya 3-5. Nampak Jepun cuba memberi tekanan. Kasut Jepun ni harga dia kita dah semak dah. Termasuk postage dalam 400 lebih guys. Mahal kasut ni. Dia dekat belah buku Dali tu ada cover sikit tu. Tetapi apalah artinya kasut 400 lebih kalau servis tak masuk? Mata nampaknya untuk pasukan Malaysia dijelmakan dengan servis yang tak masuk daripada pasukan Jepun. Syahir, ini mungkin akan sekali lagi mencari Kobayashi. Hanya tersenyum Kobayashi. Dia hanya tersenyum. Dia macam dia juga. Ini macam mana bola laju tak ada tengok ni. Tempat Jepun tak ada belajar ni. Channel lagi. Allah. Sekali lagi kita tengok ulang tayang. Mari kita tengok batal ke tak batal. Aduh. Apa benda yang batal-batal ni? Mana ada tak batal. Kontak dulu. Ini suku akhir. Laju. Servis itu laju sebab hanya mampu dilihat saja oleh pemain-pemain Jepun. Tapi kali ni saya rasa memang tak batal lah. Sebab kontak bola kaki dengan apa yang saya lakukan, dia macam ngam-ngam soy. Macam tu. Okey, nampak daripada pergerakan Datuk Abu Jimmy, pengurus pasukan Malaysia, cara bergerak dia tu memang macam mata Malaysia lah. Saya tengok dia jalan pun saya tahu mata Malaysia. Betul tak? Tak buat keputusan lagi. Panjang lagi. Coach Jepun protes.
Oh, coach Jepang protes. Masih lagi. Nampaknya mata. No fault jadi mata untuk Malaysia. Walaupun begitu kita lihat Nihon no coach wa simpan no handa ni manzoku shite nai yodesu. Siai no kuki ga asuko natte kimashita. Dia tak setuju. Tak setuju lah. Hadap ni dulu. Heo. Aemon. Kaki kiri. Suapan kanan. Heo. Alamak. Aduh. Double blocking. Nampaknya hantaran daripada Farhan Adam ini terkena badan. Bagus pula dia orang ni. Tujuh empat. Syahir Rosdi. Cap. Dapat diambil baik oleh Haruhara untuk Takata. Alamak. Berjaya Takata menyaingi Azlan Alias. Takata ni kalau kita tengok daripada belakang, kalau orang kata ini adik-beradik Hafizul Hayazi pun orang percayalah. Gaya-gaya, pemakaian, cara-cara berjalan. Betul tak? Lebih kurang kan? Mata kelima untuk pasukan Jepun. Farhan Adam mudah saja bola itu. Tinggi untuk Azlan. Kali ni mandi. Wah, alamak, blocking lagi. Oi, ini tactical. Cukup bagus. Dua kali berturut-turut kalau blocking macam ni, ini sepatutnya perkara yang kita kena faham. Nihon no tactical play ga seiko shimashita. Malaysia no rhythm wo wideshite imasu. Oi. Syahir Rosdi. Satu drop. Haruhara. Crossball Farhan. Ini mereka menunggu pula. Azlan mencari Takata yang sudah berada di tempat yang betul. Maknanya dia tunggu kalau lan tap belah situ si Kobayashi standby. Enam lapan sekarang ini. Kobayashi masih lagi mencari Farhan Adam. Hantaran itu untuk Azlan. Double blocker pula kali ni. Alamak. In. Challenge. Oh, challenge daripada Regu Jepun. Kita tengok semula ulang tayang ini. Saya di mata saya nampak serupa out bola ni. Out. Oi. Sungguh aku tak bisa. Sampai kapan ku tak bisa. Nampak? Saya tak tahu lah masa bola tu jatuh, kamera tiba-tiba gelap. Saya pun tak pastilah apa jadi macam tiba pedih mata pedih Aduh, tak nampak Apa Aduh, Asyik dalam permainan. Dan tidak ada. Tak tahu apa kesudahannya. Saya rasa Farhan Adam mungkin terpaksa mengubah rentak permainan. Mungkin supaya zon pukulan daripada Azlan Alias ini perlu berubah. Rasa kuat kembang. Apa pula kalau aircon sejuk, mana boleh kembang? Aircon sejuk, kuat mengecut. Salah tu. Jadi adakah mata macam lambat je nak tengok tu?
Okey lah, tak apa. Kalau lambat kita lupakan lalu point ni. Kita tanggul lepas lah lepas ni. Macam ni, ha? Mata Jepun. Oh, mata Jepun. Mata Jepun. Bola out. Ini betul. Kita tak main tipu lah. Ini sembang masjid ni lah. Mana ada tipu lah kita. Out, kita kata out tu je. Mana ada nipu-nipu ni semua. Ha? Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Aduh. Out pula. Dah apalah. Arah Jason. 87. Cyrus di, come on. Adjust sikit. Saya satu buka besar tu. Saya satu tu. Saya satu tu. Ah, itu dia. Itu dia. Ah, nampak? Servis Cyrus di yang terus saja pergi ke pangkal peha. Tak kata. Nyaris kena buah pinggang tu. Oh. Tak kata melambung bola untuk Kobayashi. Kobayashi masih mencari Farhan Adam. Tapi Farhan Adam mencongkil-congkil. Apa dia nak buat ni? Dia lagi ke mana tu? Ui, dapat lagi lah. Alamak. Ui. Ui, bahayalah dia orang ni. Oh, taktikal Jepun lagi sekali. Oh, kita memang tak boleh nak cakap pasal benda ni sebab dia punya, kalau kita kata mo ichido nihon no tactical play ga seika shimashita. Malaysia wa nagare wo torimodo nasai to ikamasen. Ya, ikamasen. Oi. Bahaya ni. 98. Syahid drop. Oh. Itulah kesungguhan yang ditunjukkan oleh pemain Jepun. Walaupun terseksa, mereka tetap pergi berusaha seorang sekali. Dia, dua, kawan dia pun cuba, aku pun nak juga. Oh, alamak, tak boleh lah. Oh, Jepun menunjukkan bahawa mereka benar-benar mengkaji corak permainan Malaysia. 8-10. Cahir pasbol ada. Farhan Adam. Azlan perlu lebih berhati-hati. Double blocker. Oi. Oh. Ketika ini, saya rasa sudah berbakul-bakul. Azlan alias dihadang oleh pasukan Jepun. Oh. Tak kena tengkuk, kena bahu. Tak kena bahu, kena sipi-sipi. Hai, naya ni. Tak boleh. Memang sekarang ni pukulan kena ambil daripada angle tepi macam main quadrant. Kalau main tengah nampaknya susah. Sebab memang dia dah cover dah. Jadi 10-9 Syahir. Masa ni kita memang mengharapkan Syahir. Nampaknya Syahir menebus semula. Setiap satu mata yang dijana oleh blocking Jepun. Kalau mengikut teori-teori inspirasi yang saya baca, ada yang kata Farhan kena angkat ujung net. Double block pun percentage tempias keluar tinggi. Itu antara teori-teorinya. Ada teori yang kata tarik kena blok, buang kena blok. Tap tak jadi. Come on coach, tarik keluar. Oh, dia suruh tarik time out pula. Oh, tarik time out pula. Ini antara teori-teori yang kita baca lah. Nampaknya ketika ini Azlan alias diuruskan oleh Abang Medik. Sebenarnya Abang Medik kita je yang boleh settle. Iaitu Abang Medik ini juga adalah seorang penceramah motivasi. Dia pun sambil urus tu dia cakap dengan Lan, tenang Lan, tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan setiap lompatan awak itu melepasi awan. Jadi tak ada siapa pun boleh melakukan hadangan. Itu. Mungkin itu kata-kata dia. Kita tak tahu.
Jadi kita tengok adakah perubahan dalam permainan ketika ini. Tetapi masa ini Jepun pula memanggil untuk time out. Jepun time out. Jepun time out. Seram juga kita ni itulah. Jadi apakah sebenarnya? Jadi saya cuba tengok Nihon ga taima wo torimashita. Nagare wo kaeru tame strategi wo saiku kichi shite maisu. Nampaknya dia sampai letak ais atas kepala. Badannya panas dia kata. Malaysia ni panas. Jadi coach dia kata, bagus, siapa saya blok dia kata. Kita harap mungkin corak permainan akan berubah bagi set pertama yang berbaki ni. Hantaran pendek nampaknya Jepun memang dah alert. Saya rasa ini mengingatkan kita tentang macam mana Zaim Razali menggunakan kaedah tolak aja bola ke belakang apabila bola keluar. Sebab masing-masing dah pun standby. Nampaknya Takata dia macam gembira je sebab kaedah yang dilakukan berjaya macam tu. Mungkin dibahasan gaya Angry Bird membantu, iaitu ketika diorang blocking tinggi, peong je bola tu belakang. Tak tahulah, ini semua teori lah. Baik, servis. Kobayashi meminta bola dengan kasut berharga 400 lebih itu. Apa masalah tu? Mop belakang belakang dengan mop. Baik. Pongan daripada Takata. Kobayashi satu lagi drop. Farhan sudah membacanya. Kali ini terima bloker. Okey, betul. Jadinya kita lihat pergerakan mereka. Tujuan servis drop ni untuk menyusahkan Farhan Adam. Jadi Farhan Adam akan ada banyak pergerakan. Sempat dah ketiga-tiga ni ke depan. Sebenarnya matlamat mereka macam tu. (12-9) ketika ini. Syahir. Mungkin kata-kata sebagai sasaran short spin sebiji? Siap. Betul kan? Short spin Takata memang kena. Itulah Syahir Rusdi. Itu short spin yang sangat berjaya. Memang tak mampu untuk diambil oleh Takata. Syahir ketika ini meminta bantuan medik. Sebab macam saya kata, dia memang mengalami kecederaan untuk kaki kirinya. Harap-harapnya taklah seserius mana. Sebab setakat apa yang saya dimaklumkan adalah Syahir dia tak dapat nak spin habis. Sebab tu dia jarang-jarang tolak bola ke side 7 ataupun side 5. Sebab dia terpaksa carry body dia sekali untuk spin bola tu. Itu cabaran terbesar kita. Tapi Malaysia kita ada joker di belakang, iaitu kita ada Zarif, kita ada John dan juga Pak Long. Malam ini kalau ikut listing, Haziq akan bermain di regu 3 bersama dengan Ayong dan juga Noraizat Nordin. Regu tengah malam ini adalah regu Naga Pantai Timur. Ini yang saya boleh spill terlebih dahulu. Baik. Sekali lagi penerja jaring. Lihat, itulah sebenarnya kelebihan. Jangan ada terhadap Oscar Caballero.
Agak lama juga Syahir dirawat. Harap tak ada yang serius. Jadi Syahir wa naga ijikan treatment wa ukiti imas. Malaysia no offense wa jayobu dari koto wa negatif masa. Pertukaran. Saya rasa memang Syahir tak dapat nak meneruskan permainan pada malam ini. Itulah yang saya kata, injuri Syahir sebenarnya agak merisaukan. Jadi kita harap Syahir dapat recovery dalam tempoh kurang daripada 12 jam. Jadi dengan kemasukan Zarif Marikan, bermaksud kita hanya tinggal 2 saja lagi pemain gantian, iaitu Hafizul Hayazi dan juga Zul Effendi Sumari. Baiklah. Sembilan 13. Tapi mereka berdepan dengan Zarif. Lihat Zarif tunggu first ball macam mana. Tak boleh. Tak mampu. Malaysia sekarang ini mata akhir. Zarif Marikan servis yang pertama. Masa ni pula Jepun minta time out. Kita tahu Zarif servisnya kebanyakan masa akan mencari garis tepi ataupun sasaran satu dalam keadaan bola melengkung. Tapi apa pun, saya harap Syahir dapat segera pulih sebab esok adalah separuh akhir dan juga final. Jadi saya yakin kita semua ingin menyaksikan Syahir Rosli di pentas akhir. Jadi moga-moga malam ni recovery. Kalau kita lihat Syahir dah tak ada dekat line belakang tu, saya rasa tu. Dah keluar kan? Mana dia akan terus dibawa ke bilik rawatan. Jadi dalam keadaan ini match point 14-9. Baik, perlawanan akan diteruskan. Zarif Marikan akan melakukan servis yang pertama. Jadi Malaysia Gaju Yongkyu Delit Etemaisa Sorry Made atau Ibu Desa. Baik. Zarif bola pertama. Sap, terus selesai. Selesai.